Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma, diiringi Div-Div Kehormat masuk ke dalam Dewan. Hadirin diminta untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu Bangsa Johor dan lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam UTHM dengan hikmah kita meneroka. Yang berusaha, Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma, Universiti Tun Nusin On, Malaysia. Yang berusaha, Teknologis Dr. Nohayati binti Ngadiman, Timbalan Dekan Akademik, merangkap penyelaras program DeepX 2026 UTHM. Yang berusaha, Teknologis Dr. Hazlini binti Zinun, Timbalan Dekan Pembangunan, Penyelidikan dan Penerbitan, Pusat Pengajian Diploma UTHM. Yang berusaha, Dr. Muhammad Azri bin Osman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pusat Pengajian Diploma UTHM. Yang berusaha, Insinyur Teknologis Muhammad Isam bin Saad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jurutera Kanan Mekanikal, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, Kementerian Kesihatan Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya, merangkap Ketua Juri Program Diploma Project Exhibition DeepX 2026. Yang berusaha, Teknologis Nur Azliza binti Ahmad, Penasihat Kelab IEM Student Section UTHM. Yang berusaha, Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir, Pengarah Program Diploma Project Exhibition DeepX 2026 UTHM. Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Pusat Pengajian Diploma UTHM,
Barisan panel-panel juri jemputan DeepX 2026, Barisan pensyarah, Pusat Pengajian Diploma UTHM, Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana Program, Barisan Tetamu-Tetamu Jemputan Khas, Program Diploma Projects Exhibition 2026. Mahasiswa-mahasiswi yang diraikan sekalian. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Berusaha, Ustaz Kamal Izzah. Majlis mempersilakan. اللهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان من نوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعنك آمين. اللهم يا فاتح البركة, kami rafa'kan kesyukuran penuh pengharapan kepadamu ya Allah, kerana pada hari yang bermakna ini bersempena majlis perasmian Diploma Project Exhibition 2026 Pusat Pengajian Diploma UTHM. Pada hari ini segalanya dengan keizinanmu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah pertemuan kami ini menjadi titik kebersamaan dalam menjayakan majlis ini. Mampu mendamba rasa kecintaan kami dan anak didik kami dalam mendalami ilmu-Mu ya Allah. Memupuk daya penguasaan teknologi untuk pembangunan lestari, menyuburkan modal insan yang kreatif dan berinovasi, berasaskan pada agama tauhid. Moga menjadi amal jariah yang berkekalan bagi kebaikan agama, bangsa dan negara kami, ya Allah. Allahumma ya mujibas sa'ilin, pada saat dan detik ini kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami sifat himmah yang tinggi. Dengan hikmah kita meneroka penguasaan ilmu teknologi dalam menyumbang tenaga, idea dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri dan komuniti demi meningkatkan mutu pendidikan tinggi negara ke arah bertaraf dunia, ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعلم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha, Ustaz Kamal Izzah atas bacaan doa itu tadi. Selamat datang kami ucapkan ke Program Diploma Project Exhibition Center for Diploma Studies DeepX 2026. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul bagi Program Diploma Projects Exhibition Center for Diploma Studies
DeepX 2026 pada pagi ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ranjit Analaki Sivanathan, mahasiswa tahun 1, Diploma Kejuruteraan Elektrik, Pusat Pengajian Diploma. Dan saya, Khadijah Maisarah binti Rizwan, Diploma Sains Gunaan, Pusat Pengajian Diploma, selaku pengacara majlis anda pada hari ini. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta, madah ucapan kata aluan. Majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Teknologis Dr. Nurhayati binti Ngadiman, Timbalan Dekan Akademik merangkap penyelaras program DeepX 2026, Universiti Tun Nusin On Malaysia untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UTHM di hati. Yang berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berusaha Teknologis Dr. Hazlini binti Zinon, Timbalan Dekan Pembangunan, Penyelidikan dan Penerbitan Pusat Pengajian Diploma. Yang berusaha Dr. Muhammad Azri bin Osman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pusat Pengajian Diploma. Yang berusaha IR Teknologis Muhammad Hisham bin Saad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Juruterkanan Mekanikal, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Kementerian Kesihatan Malaysia, merangkap Ketua Juri Program Diploma Project Exhibition DeepX 2026. Yang berusaha Teknologis Nur Azizah binti Ahmad selaku Penasihat Kelab IEM Student Section UTHM. Yang berusaha Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir merupakan pengarah program Diploma Project Exhibition DeepX 2026. Barisan Ketua-Ketua Jabatan Pusat Pengajian Diploma, barisan panel-panel juri jemputan DeepX 2026, para pensyarah, ahli jawatan kuasa pelaksana program, barisan tetamu-tetamu jemputan serta mahasiswa-mahasiswi yang diraikan sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir di majlis perasmian Diploma Project Exhibition 2026 atau lebih dikenali sebagai DeepX 2026 pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusia Dekan Pusat Pengajian Diploma, barisan tetamu jemputan, panel juri, para pensyarah serta hadirin sekalian atas kesudian hadir bagi menyerikan majlis ini. Hadirin dan hadirat sekalian, Diploma Project Exhibition atau DeepX merupakan platform yang memberikan peluang kepada pelajar tahun akhir Pusat Pengajian Diploma untuk mempamerkan hasil projek inovasi yang dibangunkan mengikut bidang kepakaran program masing-masing. Bertepatan dengan tema penganjuran pada tahun ini iaitu Empowering TVET Innovation for Industry and Community, DeepX 2026 menjadi medan untuk memperkasakan inovasi TVET yang mampu memberikan manfaat kepada industri dan masyarakat selaras dengan aspirasi universiti untuk menjayakan agenda menginsani TVET memacu bakat.
Pada tahun ini, sebanyak 294 projek diploma dipamerkan melibatkan pelbagai bidang pengajian di pusat pengajian diploma. Jumlah ini mencerminkan komitmen dan kreativiti pelajar dalam menghasilkan penyelesaian inovatif yang berpotensi mencari impak kepada dunia pekerjaan dan juga komuniti. Program ini juga turut memberikan pendedahan kepada para pelajar terhadap suasana penilaian yang sebenar apabila projek mereka dinilai oleh panel yang terdiri daripada wakil industri dan ahli akademik yang berpengalaman luas. Secara tidak langsung melalui proses ini, pelajar berpeluang memperolehi maklum balas yang bernilai bagi meningkatkan kualiti projek serta kefahaman terhadap keperluan industri dari semasa ke semasa. Selain itu, DIPS Act 2026 juga menerapkan elemen Knowledge Transfer Program atau KTP melalui penglibatan sekolah angkat pusat pengajian diploma, yang mana program ini merupakan inisiatif yang diharapkan dapat memperkukuhkan perkongsian ilmu dan memupuk minat generasi muda terhadap bidang TVET dan inovasi. Hadirin yang dihormati, bagi menghargai usaha para peserta, setiap projek akan diberikan penarafan gold, silver atau bronze berdasarkan pencapaian masing-masing. Selain itu, anugerah khas seperti Best Video Award dan Most Interactive Booth Award turut disediakan. Manakala projek terbaik akan menerima pengiktirafan Best of the Best Project Award serta Best Project Award tempat kedua, Best Project Award tempat ketiga bagi setiap program pengajian diploma. Saya percaya pengiktirafan ini akan menjadi pemangkin kepada para pelajar untuk terus berusaha menghasilkan inovasi yang berkualiti serta memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Sebelum mengakhiri ucapan, saya ingin merakamkan penghargaan kepada jawatan kuasa pelaksana, para pensyarah, penyelia, panel penilai, rakan industri dan semua pihak yang telah menyumbang ke arah kejayaan penganjuran DIPS Act 2026. Okey, akhir kata diharapkan kejayaan hari ini akan memberikan inspirasi kepada para pelajar untuk terus menyumbang dalam inovasi dan reka cipta. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Nurhayati binti Ngadiman atas kata-kata aluan yang telah disampaikan itu tadi. Tanpa melegahkan masa majlis, dengan penuh takzimnya, mempersilakan Yang Berusaha Insinyur Teknologis Muhammad Hasim bin Saad, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Jurutera Kanan Mekanikal, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Wilayah Persekutuan Putrajaya, selaku Wakil Juri Profesional untuk tampil menyampaikan ucapan serta ulasan penghakiman. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma UTHM. Yang berusaha Teknologis Dr. Nurhayati binti Ngadiban, Timbalan Dekan Akademik, Pusat Pengajian Diploma UTHM. Yang berusaha Teknologis Dr. Hazlini binti Zainun, Timbalan Dekan Pembangunan, Penyelidikan dan Penerbitan,
Yang berusaha Dr. Muhammad Azri bin Osman, Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Yang berusaha GS Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir, Pengarah DIPX 2026. Barisan Ketua-Ketua Jabatan Pusat Pengajian Diploma UTHM. Yang berusaha Insinyur Lau Zun Yi, Committee Member IEM. Tak silap saya Southern Branch. Daripada Southern Branch. Okay, barisan panel juri jemputan DIPX 2026. Barisan pensyarah Pusat Pengajian Diploma, Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program, Barisan Tetamu-Tetamu Jemputan Khas Program DIPX 2026. Dan seterusnya, tidak lupa juga mahasiswa dan mahasiswi yang kita raikan sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berkumpul pada hari ini sempena Diploma Project Exhibition 2026 DIPX 2026 dalam suasana yang penuh bermakna dan berinspirasi. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia atas jemputan untuk bersama-sama meraikan program yang amat signifikan. Tianah juga kepada jawatankuasa penganjur yang telah betul lumus menjayakan acara ini, serta menyediakan platform yang terbaik untuk pelajar mempamerkan hasil, kreativiti, inovasi dan penyelidikan mereka. Hadirin yang dihormati, tema DIPX 2026 iaitu Empowering TVET Innovation for Industry and Community amat bertepatan dengan keperluan semasa negara dalam memperkukuhkan ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET. Tema ini membawa mesej yang jelas bahawa inovasi TVET bukan sekadar untuk memenuhi keperluan akademik, malah perlu menjadi pemangkin kepada pembangunan industri dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang berjaya ialah inovasi yang mampu menyelesaikan masalah sebenar, meningkatkan produktiviti, memperbaiki kualiti hidup serta memberi manfaat kepada komuniti secara menyeluruh. Sebagai wakil industri, kami melihat bahawa hubungan erat antara institusi pendidikan dan institusi industri merupakan faktor yang penting dalam melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang semakin kompleks. Hadirin sekalian, kita sedang berada dalam era transformasi digital, kecerdasan, buatan, automasi dan teknologi pintar yang berkembang dengan begitu pesat. Dalam persekitaran yang sentiasa berubah ini, industri memerlukan modal insan yang bukan sahaja memiliki kemahiran teknikal tetapi juga mempunyai daya inovasi, pemikiran kritis dan kebolehan menyelesaikan masalah secara kreatif. Atas sebab itulah, program seperti Diploma Project Exhibition ini amat penting. Ia memberi peluang kepada para pelajar untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di bilik kuliah kepada aplikasi sebenar yang boleh dimanfaatkan oleh industri dan masyarakat. Lebih penting lagi, program seperti ini dapat memupuk budaya penyelidikan, kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar sejak di peringkat diploma. Budaya inilah yang akan menjadi asas kepada pembangunan tenaga kerja yang mampu bersaing di peringkat nasional dan global. Para pelajar yang saya kasihi, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua peserta yang telah berjaya menghasilkan pelbagai inovasi yang dipamerkan pada hari ini. Setiap projek yang dihasilkan mencerminkan usaha, komitmen dan kesungguhan anda dalam meneroka idea baru serta mencari penyelesaian kepada pelbagai cabaran yang wujud di sekeliling kita. Ingatlah bahawa kejayaan tidak semestinya diukur melalui kemenangan dalam pertandingan. Sebaliknya, kejayaan sebenar terletak pada keberanian untuk mencuba,
kesanggupan untuk belajar daripada kegagalan dan keazaman untuk terus menambah baik idea yang telah dihasilkan. Jangan takut untuk berfikir di luar kebiasaan. Banyak inovasi yang mengubah dunia bermula daripada idea yang sederhana. Dengan bimbingan pensyarah, sokongan universiti dan kerjasama industri, idea tersebut mampu berkembang menjadi produk, teknologi atau penyelesaian yang memberi impak kepada masyarakat. Selaras dengan tema Empowering TVET Innovation for Industry and Community, saya berharap agar setiap inovasi yang dibangunkan dapat menjawab keperluan sebenar industri serta memberikan manfaat kepada komuniti. TVET bukan sekadar melahirkan tenaga kerja mahir, tetapi juga pencipta penyelesaian, pencetus perubahan dan pemimpin inovasi masa hadapan. Hadirin yang dihormati, pihak industri sentiasa mengalu-alukan kerjasama strategik dengan institusi pendidikan dalam bidang penyelidikan, pembangunan teknologi, inovasi, latihan industri dan pembangunan bakat. Kami percaya bahawa kolaborasi yang erat antara universiti dan industri akan mempercepatkan proses pemindahan ilmu dan teknologi. Seterusnya, menghasilkan graduan yang lebih kompeten, berdaya saing dan memenuhi kehendak pasaran kerja. Melalui kerjasama ini juga, pelajar dapat memahami cabaran sebenar yang dihadapi oleh industri dan seterusnya menghasilkan inovasi yang lebih relevan serta berimpak tinggi. Hadirin sekalian, saya berharap agar DPIX 2026 akan terus menjadi platform yang unggul dalam mencukil bakat-bakat muda, memperkasa budaya inovasi dan memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar. Semoga segala usaha yang dilaksanakan pada hari ini menjadi pemangkin kepada lebih banyak pencapaian pada masa hadapan serta menyumbang kepada pembangunan negara yang berteraskan ilmu, teknologi dan inovasi. Marilah kita bersama-sama merealisasikan aspirasi tema Empowering TVET Innovation for Industry and Community demi membangunkan industri yang lebih maju, masyarakat yang lebih sejahtera dan negara yang lebih makmur. Saya mengambil kesempatan ini jugalah. Sekarang dah habis teks. Okay, nampak formal sangat kan? Jadi saya mengambil kesempatan di hujung peluang ini, sedikit rumusan lah selaku ketua juri daripada wakil industri pada pagi ini. Jadi saya tidaklah melihat kepada semua projek-projek para pelajar sekalian, tetapi sebahagiannya saya sempatlah menelaah, mengakses, menemu bual pelajar-pelajar. Jadi apa yang saya dapat rumuskan dekat sini, saya dapati tuan-tuan, puan-puan, para pelajar sekalian, anda mempunyai potensi untuk merealisasikan idea-idea dan bakat-bakat para pelajar sekalian. Cuma dekat sini kita kena ingat, semasa kita di industri luar, banyak lagi cabaran dan banyak lagi saingan. So kita lihat di sini, kita antara kawan-kawan bersama-sama, kursus kita, disiplin kita, elektrik ke, mekanikal ke, civil ke, tapi di luar sana masih lagi daripada institusi lain yang akan compete, yang akan berdaya saing dengan kita. Jadi kita kena balancekan ilmu teknikal, ilmu soft skill dan lain-lain kemahiran yang kita perlu tambah baik ke dalam kita punya kreativiti ataupun kita punya penampilan diri. Jadi daripada rumusan saya hari ini, ada sekumpulan ataupun individu yang saya nampak ada kaliber, ada bakat untuk pergi lebih jauh. Tetapi jangan sampai di situ saja, teruskan gilap, groom, polish you punya skill dan juga apa-apa kelemahan. Ada sebilangannya tadi, saya ada bagi idea untuk tambah baik berdasarkan projek-projek you all semua. Dan sebelum saya masuk ke Dewan tadi juga, saya sempat secara randomly menemu bual sebilangan pelajar yang sedang mengisi form IEM. Saya tanya ke dia, kenapa mengisi kan? Apa sebab? Apa tujuan dia? Adakah kita sekadar sebabkan dorongan pensyarah, desakan pensyarah, ikut kawan-kawan,
So kat situ kita dah kena jelas sebenarnya kenapa kita mengisi form IEM tersebut, apa fungsinya, apa benefitnya. Dan dia bukan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan atau para pelajar sekalian, kita kena tengok masa akan datang nanti. Benda itu akan memberi weightage, kredit kepada pelajar-pelajar sekalian. So saya harap para pelajar-pelajar dapat mengambil sedikitlah rumusan daripada intitan saya ni lah, supaya menjadi bekalan untuk pelajar-pelajar, tuan-tuan semua berada di dalam industri sebenar yang akan datang. Saya rasa itu saja ucapan saya. Tak boleh panjang sangat, masa kita tak lama kan. Okay. Alright, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Insinyur Teknologis Muhammad Isam bin Saad atas ulasan dan perkongsian yang sangat bernilai itu tadi. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma Universiti Tenusin On Malaysia bagi menyampaikan madah perasmian Program Diploma Project Exhibition Center for Diploma Studies DIPX 2026. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berusaha Teknologi Dr. Nur Hayati binti Ngadiman, Timbalan Dekan Akademik, Pusat Pengajian Diploma, yang berusaha Teknologi Dr. Hazlini binti Zinon, Timbalan Dekan Pembangunan Penyelidikan dan Penerbitan, yang berusaha Dr. Muhammad Azri bin Osman, Timbalan Dekan Hak Ehwal Pelajar, yang berusaha T.S. Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir selaku pengarah DIPX 2026, bersama ketua-ketua jabatan, para pensyarah UTHM, serta IRTS Muhammad Hisham bin Saad selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Kementerian Kesihatan Malaysia selaku Ketua Juri Profesional daripada Industri bagi DIPX 2026, Wakil IEM, Barisan Panel Penilai daripada Industri, Barisan Panel Penilai daripada Alumni, Barisan Panel Penilai daripada pensyarah ataupun akademik di UTHM, ahli jawatankuasa pelaksana, tetamu jemputan khas, guru-guru daripada sekolah-sekolah angkat, serta para pelajar saya yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hormat daripada Yang Berbahagia Profesor Dr. Mas Fauzi bin Ali selaku Naib Chancellor UTHM, serta Profesor Muttalib bin Leman selaku menjalankan fungsi Provos UTHM Kampus Pagoh yang tak dapat hadir pada majlis kali ini kerana serentak di UTHM Induk adanya Majlis Perasmian Strategik UTHM 2026-2030. Jadi pertama kali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan juga syabas kepada seluruh warga dan juga AJK yang memberikan komitmen, dedikasi serta menjayakan program yang signifikan ini. Para pelajar juga dan juga para penyelia yang telah menghasilkan projek diploma sepanjang sesi 2025-2026, semester 1 dan semester 2, serta AJK yang memberikan komitmen dan juga dedikasi yang cemerlang pada kali ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, kita tahu pada masa ini kita berada dalam era yang menyaksikan perkembangan teknologi yang sangat pantas. Kita ada AI, automation, IoT, green technology, yang mana kesemua teknologi berkenaan sedang bergerak pantas dan juga mengubah landscape industri dan juga pekerjaan secara menyeluruh. Dalam keadaan ini, Universiti Pendidikan tak boleh hanya menumpukan kepada penyampaian ilmu pengetahuan secara konvensional semata-mata. Sebaliknya, kita perlu melahirkan graduan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, menyelesaikan masalah yang kreatif, bekerja dalam kolaboratif serta mencipta peluang baru melalui inovasi dan teknologi seperti mana yang
disampaikan oleh wakil industri tadi. Inilah sebenar kekuatan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun kita panggil sebagai TVET. Tema DX 2026 kali ini, Empowering TVET, Innovation for Industry dan Community, sangat penting bagi kita yang yang mana kita perlu mencipta sesuatu solusi bukan hanya kepada untuk selesaikan masalah kita sahaja, tapi menyelesaikan masalah inovasi di peringkat komuniti dan juga industri. Inovasi yang dibangunkan tak perlu seharusnya berhenti di bilik kuliah ataupun makmal, tapi perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang mampu memberi manfaat kepada industri dan juga komuniti. Saya selaku dekan amat bangga dengan komitmen warga PPD ataupun Pusat Pendidikan Diploma sama ada pelajar dan juga pensyarah yang mempamerkan hasil projek, berkongsi idea dan juga berinteraksi secara langsung dengan pihak industri serta komuniti. Saya ingin mengingatkan bahawa projek yang pelajar-pelajar bangunkan hari ini mungkin merupakan titik permulaan kepada sesuatu yang lebih besar pada masa hadapan. Jadi, para pelajar teruskan berinovasi, teruskan berfikir secara kreatif, berani mencuba dan sentiasa melihat cabaran sebagai peluang untuk mencipta penyelesaian yang lebih baik. Ini sebenarnya sejajar dengan matlamat UTHM iaitu untuk menjadi sebuah global technopreneur universiti pada tahun 2030. Seperti mana yang dirancang oleh pihak universiti pada majlis strategik yang berada di Induk. Yang mana pada tahun 2030 UTHM akan melahirkan graduan yang berfikiran ataupun menjadi seorang teknousahawan yang mampu mencipta pelbagai peluang dan juga memberi kerjaya kepada orang lain. Itu yang kita harapkan pada tahun 2030 dan seterusnya. Jadi, akhir kata, saya nak sampaikan 3 perkara kepada para pelajar yang mana ini merupakan semester terakhir sebelum anda semua melangkah ke alam pekerjaan, sama ada di latihan industri ataupun selepas itu anda telah bekerja ataupun sambung belajar di peringkat ijazah. Yang pertama, kekalkan DNA UTHM. Anda akan keluar daripada UTHM ini sebagai alumni nanti, selepas LI lah. Kekalkan DNA UTHM ataupun DNA hands-on. Yang mana bila kita bekerja dekat industri ataupun di mana-mana institusi, para pelajar daripada UTHM terkenal, dikenali sebagai seorang graduan yang amanah, profesional dan juga inovatif, API. Yang kedua, kuasai soft skills seperti mana yang dimaklumkan oleh wakil industri tadi. Seimbangkan antara teori teknikal dan juga soft skills. Yang mana kita perlukan soft skill ini untuk kita berkembang dan bersaing dengan rakan-rakan graduan daripada institusi yang lain. Dan yang ketiga, teruskan belajar, teruskan lifelong learning sebab dalam era AI ini tidak hanya cukup pembelajaran kita di peringkat diploma sahaja. Jadi, saya harapkan anak-anak daripada PPD dan anak-anak diploma UTHM ni akan terus cemerlang di mana sahaja anda berada, sama ada di UTHM dan mana yang nak sambung belajar, teruskan sambung di UTHM juga. InsyaAllah kita jumpa masa akan datang. Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar, tahniah kepada semua pemenang. Yang mana tak menang ataupun tak tersenarai, jangan khawatir, jangan risau, jangan kecewa. Teruskan berusaha pada masa akan datang. Saya harap DX kali ini akan berkembang sebagai platform kecemerlangan dan mampu mencukir bakat serta menyemarakkan inovasi serta mengembangkan jaringan strategik antara universiti, industri dan juga komuniti. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan
Diploma Project Exhibition 2026, DivX 2026. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis akan diteruskan lagi dengan gimmick pelancaran program Diploma Project Exhibition Center for Diploma Studies DPEX 2026. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma Universiti Tun Hussein On Malaysia untuk terus kekal berdiri di atas pentas. Seterusnya, bagi mengiringi Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Teknologis Dr. Nur Hayati binti Ngadiman, Timbalan Dekan Akademik, merangkap penyelaras program DPEX 2026. Serta Yang Berusaha Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir, pengarah program DPEX 2026, untuk tampil bersama-sama ke atas pentas bagi menyempurnakan sesi gimmick pelancaran Diploma Project Exhibition 2026. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Ranjit, kenapa tak keluar-keluar ni? Apa yang tak keluar-keluarnya, Sarah? Jom kita tunggu akan keluar apa? Rasa-rasa apa yang akan keluar? Sumpah, I tak ada idea langsung. Aduh, kenapa tak ada idea ni? Tak tahu. Teka-lah. Awak nak saya buat apa? Apa tu? Ada lagi ke ni, Ranjit? Tak pastilah, Sarah. Saya rasa macam ada kot. Kita tunggu je lah. Tapi, bila nak keluar ni? Aduh, tak tahulah. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma beserta div-div kehormat atas gimmick perasmian sebentar itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian,
Bagi melancarkan lagi atur cara, majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma dan Div-Div Kehormat untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan sesi penyampaian sijil penghargaan kepada rakan strategik dan kolaborator utama DPEX 2026. Untuk pengetahuan semua, sokongan dan kerjasama erat daripada rakan-rakan industri serta komuniti amat besar dalam menjayakan agenda pemerkasaan bakat inovasi pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan wakil daripada Persatuan Penggerak Digital MUA iaitu Encik Hafiz bin Ramli untuk naik ke atas pentas bagi menerima sijil penghargaan dari pihak penganjur program. Pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas komitmen dan sumbangan berterusan dalam menggerakkan program-program digitaliti di peringkat daerah dan universiti. Dijemput juga wakil daripada Makerspace UTHM, Teknologis Tengku Nazlin bin Tengku Ibrahim untuk naik ke atas pentas. Terima kasih diucapkan kepada Makerspace UTHM atas sokongan padu dari segi fasiliti, kepakaran dan ruang kreativiti yang disediakan sepanjang kolaborasi ini. Dijemput juga seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Puan Wardina binti Syahidin selaku wakil daripada Toda Akademi. Jutaan terima kasih kepada Toda Akademi atas kesudian berkongsi kepakaran industri dan membuka peluang baharu kepada para pelajar untuk meneroka dunia digital dan animasi dengan lebih luas. Dan akhir sekali, majlis menjemput dan mempersilakan influencer Encik Kinana bin Muhammad Kahar tampil ke atas pentas bagi menerima sijil penghargaan. Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Encik Kinana bin Muhammad Kahar kerana sudi meluangkan masa dan memberi sokongan moral yang luar biasa bagi menyemarakkan lagi publicity program DeepX 2026 tahun ini. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan agenda penyampaian sijil penghargaan kepada barisan panel juri kita yang berdedikasi yang terdiri daripada barisan akademik, alumni dan juga panel penasihat industri IAP mengikut program jabatan masing-masing. Sumbangan masa dan kepakaran yang telah mereka curahkan sepanjang program ini amatlah bernilai dalam memandu serta menilai potensi para peserta kita. Kita mulakan dengan barisan panel juri daripada pihak akademik Pusat Pengajian Diploma. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berusaha Teknologis Dr. Syabila bin Sulaiman, Ketua Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Fakulti Teknologi Kejuruteraan UTHM. Dipersilakan. Yang Berusaha Insinyur Teknologi Saiful Fadzil bin Zainal Abidi, Pensyarah Kanan Jabatan Teknologi Kejuruteraan Mekanikal.
Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Narimah bin Kasim, Timbalan Dekan Penyelidikan, Pembangunan dan Penerbitan Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan. Dipersilakan. Yang berusaha Puan Hanani binti Aman, Pensyarakanan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UTHM. Yang berusaha Dr. Nur Hanifah binti Murli, Pensyarakanan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UTHM. Dipersilakan. Seterusnya, majlis menjemput barisan panel juri daripada pihak alumni Pusat Pengajian Diploma. Majlis dengan penuh takzim menjemput dari Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Dr. Shaktivel M. Letshumanan daripada Statistik Expert Sendirian Berhad. Dipersilakan. Dari Program Diploma Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Awam, Encik Aiman bin Nazari. Dipersilakan. Dari Program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Teknologis Muhammad Syahriza Shahnon daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Pejabat Negeri Melaka. Dipersilakan. Dari Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia, Jabatan Sains Matematik, Puan Nur Noha Sharafana binti Kilfli. Dipersilakan. Dari Program Diploma Sains Gunaan, Jabatan Sains Matematik, Encik Muhammad Alif bin Abdul Talib daripada Makmal Khidmat Analisis Pusat Inovasi dan Teknologi KOKO. Dipersilakan. Bagi Program Diploma Teknologi Maklumat, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Puan Nurul Atikah Rohaiza. Dipersilakan. Dan bagi Program Diploma Teknologi Animasi, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Encik Muhammad Hafizuddin bin Ahid. Dipersilakan.
Akhir sekali, majlis menjemput pula barisan panel penasihat industri IAP yang telah bersama-sama kita berkongsi perspektif dan standard industri yang bernilai. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dari Program Diploma Kejuruteraan Mekanikal Jabatan Kejuruteraan Mekanikal JKM Insinyur Teknologis Muhammad Hisam bin Saad, dipersilakan. Dari Program Diploma Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Awam JKA, Insinyur Muhammad Zaharuddin bin Aib daripada Pengerang Integrated Petroleum Complex, dipersilakan. Baik, kami nampak ya. Dari Program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Insinyur Teknologis Haji Kamaruzaman bin Kasimin, dipersilakan. Boleh. Bagi Program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia, Jabatan Sains Matematik, Teknologis Nur Janatun Adni bin Ibrahim. Bagi Program Diploma Sains Gunaan, Jabatan Sains Matematik, Dr. Muhammad Amirul Rafiq Abu Rahim, dipersilakan. Bagi Program Diploma Teknologi Maklumat, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, sekali lagi dijemput Encik Nizamuddin bin Arifin, dipersilakan. Dan akhir sekali, bagi Program Diploma Teknologi Animasi, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Encik Hairul Faizal Lizwan Ahmad Sofian, dipersilakan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua panel juri atas komitmen luar biasa yang telah ditunjukkan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma Universiti Terusin On Malaysia, serta Div-Div Kehormat atas kesudian menyempurnakan penyampaian sijil penghargaan sebentar tadi. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih junjung buat perhiasan, detik dinanti telah pun datang, sesi anugerah kita mulakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kini, tibalah kita ke acara yang paling dinanti-nantikan dalam kerajaan hari ini, iaitu sesi penyampaian anugerah Karnival Inovasi DeepX 2026. Sesi ini diadakan khusus sebagai tanda pengiktirafan tertinggi, apresiasi dan pujian setingginya atas segala usaha gigih, komitmen tanpa jemu serta kreativiti luar biasa yang telah dicurahkan oleh para peserta serta seluruh warga kerja yang terlibat sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya,
Setiap karya yang dihasilkan dan setiap sumbangan yang diberikan bukan sekadar satu pencapaian, malah merupakan kayu ukur kepada standard kecemerlangan yang mampu kita capai bersama. Bagi memulakan tirai penyampaian anugerah pada hari ini, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Azri bin Osman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pusat Pengajian Diploma UTHM, dan diiringi oleh Yang Berusaha Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir selaku pengarah DeepX 2026 bagi menyempurnakan sesi penyampaian hadiah mengikut kategori yang dipertandingkan. Bagi kategori Most Interactive Booths Award, untuk makluman hadirin, kategori anugerah ini telah dinilai sepenuhnya oleh juri-juri awam yang terdiri daripada pengunjung-pengunjung DeepX 2026. Anugerah ini telah dipertandingkan di peringkat Jabatan Pusat Pengajian Diploma. Bagi Jabatan Sains dan Matematik, dimenangi oleh kumpulan DAU 15, Nur Amni Hanan binti Suhaibi, Nur Sharifah Safinah binti Muhammad Zulkifli, Nur Safinatun Najah binti Hajar Muhaidin, Encik Zulhafiq bin Sazeli. Seterusnya, bagi Jabatan Teknologi Maklumat, dimenangi oleh grup IT 31, Ahmad Alawi bin Syarul Anwar, Muhammad Haziq Fikri bin Muhammad Hasnul Reza, Muhammad Haziq Sufyan bin Suhaimi dan Dr. Hazwani binti Rahmat. Seterusnya, bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik, dimenangi oleh kumpulan Mamabu KI 90 iaitu Muhammad Zaril Syamil bin Mesri dan Teknologis Azmi bin Siddiq. Seterusnya, bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, dimenangi oleh kumpulan MAC 37 iaitu Nurul Elis Ali Ali, Nur Putri Emilisna binti Muhammad Rosli, Patricia Josh Lingkang dan Encik Ahmad Faiz bin Mat Zian.
Dan akhir sekali, bagi Jabatan Kejuruteraan Awam dimenangi oleh kumpulan KA19 iaitu Puteri Nur Emilia Natasha binti Muhammad Syahir, Nur Fatihah binti Farid, Nur Syahira Emilia binti Abdul Rizal dan Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Dr. Muhammad Azri bin Osman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Pusat Pengajian Diploma atas kesudian menyempurnakan sesi penyampaian hadiah sebentar tani. Diminta yang berusaha, Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir untuk kekal berada di atas pentas bagi meneruskan acara penyampaian hadiah yang seterusnya. Diucapkan juga tahniah kepada semua kumpulan yang telah berjaya. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penganugerahan bagi kategori Best Video Award. Kategori ini menilai keupayaan para peserta dalam menyampaikan intipati projek mereka melalui medium visual dan kreatif, padat dan berimpak tinggi. Bagi menyempurnakan sesi penyampaian hadiah, bagi kategori ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Hazlini binti Zinon, Timbalan Dekan Pembangunan, Penyelidikan dan Penerbitan Pusat Pengajian Diploma UTHM, diiringi oleh Yang Berusaha Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir selaku pengarah DPEX 2026 untuk bersama-sama di atas pentas bagi menyampaikan anugerah Best Video Award. Dipersilakan. Bagi Jabatan Sains dan Matematik dimenangi oleh Grup Pomse DAK 06, T. Wee Wen, Emilia Jimmy, Jenny Devina Audria Tan binti Muhammad Adam Tan dan Dr. Raudah binti Muhammad Adnan. Seterusnya, bagi Jabatan Teknologi Maklumat dimenangi oleh kumpulan AT2 iaitu Muhammad Haris bin Muhammad Najib, Muhammad Kubaid bin Azman, Nur Amin bin Nurwansah dan Encik Mokhtar bin Yahya. Tak nampak meriah. Tak nampak meriah. Kalau kau Seterusnya, bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik dimenangi oleh kumpulan KE32 iaitu Zarif Ifan bin Muhammad Zairin dan Teknologis Muhammad Muzaffar bin Zaha.
Seterusnya, bagi Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dimenangi oleh kumpulan MAC 29 iaitu Luo Shirong, Yep Zhongli, Lin Chuanji dan Puan Hafsa binti Muhammad Noor. Dan akhir sekali, bagi Jabatan Kejuruteraan Awam dimenangi oleh kumpulan KA18 iaitu Sharifah Nurmasya binti Syekh Ahmad Fairuz, Minhal Muslihin binti Mahathir, Muhammad Salahuddin bin Fakrul Rozi dan Geologis Dr. Muhammad Azrai bin Abdul Kadir. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang yang kreatif. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Hazlini binti Zinun, Timbalan Dekan Pembangunan, Penyelidikan dan Penerbitan Pusat Pengajian Diploma atas kesudian menyempurnakan sesi penganugerahan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah Best Project Award Program Diploma Project Exhibition DIPEX 2026. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan satu lagi pengiktirafan yang amat berprestij. Sesi ini direka khas bagi meraihkan kemuncak kepada segala usaha pameran, pembentangan dan inovasi yang telah berlangsung sepanjang penilaian Best Project Award. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menyaksikan 5 hingga 10 hasil projek terbaik bagi setiap program pengajian di Pusat Pengajian Diploma. Untuk makluman hadirin, 5 hingga 10 projek yang terpilih ini merupakan kelompok inventor yang telah berjaya melepasi penilaian daripada barisan panel juri profesional. Mereka dinilai dari segi keaslian idea, impak komersial, penyelesaian masalah serta aplikasi teknologi yang praktikal dan berdaya maju. Daripada puluhan idea yang digarap, projek-projek inilah yang berjaya membuktikan bahawa mereka adalah yang terbaik daripada yang terbaik dalam program jabatan masing-masing. Tanpa melengahkan masa, kita saksikan di layar skrin pengumuman 5 hingga 10 hasil projek terbaik bagi program Diploma Sains Gunaan Jabatan Sains dan Matematik. Diikuti pula dengan program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia, Jabatan Sains dan Matematik. Seterusnya, program Diploma Teknologi Maklumat, Jabatan Teknologi Maklumat. IT 24, IT 6, IT 40, IT 4 dan IT 31.
IT 12, IT 30, IT 36, IT 37 dan IT 5. Dari program Diploma Teknologi Animasi Jabatan Teknologi Maklumat. Dari tempat kelima jatuh kepada AT2 dan tempat keempat jatuh kepada AT8. Tempat ketiga jatuh kepada AT3. Tempat kedua jatuh kepada AT11 dan tempat pertama jatuh kepada AT9. Dari program Diploma Kejuruteraan Elektrik, top 10 daripada Diploma Kejuruteraan Elektrik ialah KE 32, KE 05, KE 17, KE 51, KE 58, KE 77, KE 94, KE 86, KE 87 dan KE 10. Seterusnya, Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Top 10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal ialah MEC 34, MEC 2, MEC 29, MEC 40, MEC 46, MEC 28, MEC 37, MEC 35, MEC 9 dan MEC 19. Dan akhir sekali, bagi Jabatan Kejuruteraan Awam, top 10 dimenangi oleh KA 38, KA 11, KA 15, KA 18, KA 42, KA 34, KA 36, KA 13, KA 22, KA 44. Hadirin sekalian, untuk makluman bersama, daripada 10 projek terbaik peringkat jabatan, juri telah pun menyenarai pendek 3 projek paling cemerlang yang bakal dinobatkan sebagai pemenang Best Project Award tempat ketiga, Best Project Award tempat kedua dan Best of the Best Project Award bagi setiap program pengajian diploma. Bagi menyempurnakan upacara penyampaian anugerah utama ini, majlis dengan segala hormatnya memohon kesudian Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma UTHM, diiringi oleh Yang Berusaha Teknologis Dr. Nohayati binti Ngandiban, Timbalan Dekan Akademik dan juga merangkap penasihat DeepX 2026 bagi menyempurnakan sesi penyampaian anugerah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Best Project Award bagi Jabatan Sains dan Matematik, tempat ketiga jatuh kepada kumpulan DAU 1, Shermin Lau Jingning, Anjuanita Das, anak perempuan Jesudas, Nur Syawal Alia binti Muhammad Fadli dan Teknologis Aida binti Muhammad. Sumpah sakit gila siap. Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan DAU 2 iaitu Nur Kasih Danisha binti Muhammad Zamri, Nurin Hanani binti Indra, Tishan anak lelaki Ganapati dan Dr. Dialena binti Abu Bakar Siddiq.
Dan seterusnya, bagi anugerah Best of the Best Program Diploma Sains Gunaan Jabatan Sains dan Matematik dimiliki oleh kumpulan DAU 8, iaitu Michalin anak perempuan N. Selvam, Laibanan anak perempuan Pak Panatan, Tishan anak lelaki Harentiran dan Puan Siti Fatimah binti Makno. Best Project Award bagi program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia. Best Project Award tempat ketiga jatuh kepada kumpulan DAK 03, iaitu Zeti Ambelisa Zenintai, Nur Syazwani Sumaira binti Ahmad, Chong Yong Fen dan Teknologis Nurul Izzati binti Muhammad Ismail. Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan POMSE DAK 06, iaitu T Wen Wan, Emily Kajimi, Jani Devina Audrey Tan binti Muhammad Adam Tan dan Dr. Raudah binti Muhammad Adnan. Seterusnya, bagi anugerah Best of the Best Program Diploma Kejuruteraan Kimia Jabatan Sains dan Matematik dimiliki oleh kumpulan DAK 09, iaitu Muhammad Faris Haziq bin Azwira, Muhammad Anik Zafran bin Izwahyudi, Akmal Adha bin Faizal dan Teknologis Dr. Hazlini binti Zinun. Dan bagi program teknologi maklumat, Best Award tempat ketiga jatuh kepada kumpulan IT 30, iaitu Adam Ashraf bin Zurishdi, Muaz bin Firdaus, Muhammad Ihsan bin Zulkifli dan Puan Mizani binti Muhammad Maknun.
Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan IT 40 iaitu Adam Zarif bin Muhammad Nazril, Afif Fawaz bin Azari, Muhammad Khairil bin Khairuddin dan Puan Mariam binti Abdul Hamid. Seterusnya, bagi anugerah Best of the Best Program Diploma Teknologi Maklumat dimiliki oleh kumpulan IT 31 iaitu Ahmad Alawi bin Syarul Nizam, Muhammad Haziq Fikri bin Muhammad Hasnul Reza, Muhammad Haziq Sufyan bin Suhaimi dan Dr. Hazwani binti Rahmat. Nak baca? Bagi program Diploma Teknologi Animasi, Best Project Award tempat ketiga jatuh kepada kumpulan AT11 iaitu Nasrin Nadira binti Khairul Nizam, Eng Chuan Ning, Nur Aina Najwa binti Nur Effendi, Nurin Insyirah binti Osman dan Encik Muhammad Haikal Daniel bin Muhammad Jota. Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan AT3 iaitu Ainin Sofia binti Saharuddin, Muhammad Akif Syahid bin Muhammad Amram, Nur Damia binti Azhar, Sharifah Nur Amirah binti Syekh Suhaimi dan Encik Mokhtar bin Yahya.
Seterusnya, bagi anugerah Best of the Best program, Diploma Teknologi Animasi dimiliki oleh kumpulan AT2 iaitu Muhammad Haris bin Muhammad Najib, Muhammad Kubat bin Azman, Nur Amin bin Nurwansah dan Encik Mokhtar bin Yahya. Dipersilakan. Tak akan. Anak punya aku. Bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik, Best Project Award tempat ketiga jatuh kepada kumpulan KE 94 iaitu Eng Jun Heng dan Puan Hafiza binti Samyon. Tidak, janganlah. Atau sekarang tak. Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan KE 05 iaitu Aduka Haikal bin Muhammad Nur Ramdan dan Teknologis Nur Aziza binti Ahmad. Seterusnya, bagi anugerah Best of the Best program Diploma Kejuruteraan Elektrik jatuh kepada KE 87 iaitu Eugene Lee Ji Kong dan Dr. Muhammad Faizal bin Ismail. Tak beza. Nampaklah. Kali ni. Saya tengok. Bagi program Diploma Kejuruteraan Mekanikal, Best Project Award tempat ketiga jatuh kepada kumpulan MEC 19 iaitu Nur Akilah binti Wan Zakaria, Wan Muhammad Azim bin Wan Muhammad Fauzi, Hasan Hadi bin Hasan Mursyid dan Teknologi Suhairi bin Ismail.
Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan MEC 29 iaitu Luan Shirong, Yap Zhongli, Ling Chuanji dan Puan Hafsah binti Muhammad Nur. Seterusnya, bagi anugerah Best of the Best, program Diploma Kejuruteraan Mekanikal dimiliki oleh kumpulan MEC 28 iaitu Yong Wen Xiong, Daniel Kau Junzi, Tan Xian dan Encik Tuan Muhammad Hafiz bin Tuan Ibrahim. Seterusnya, bagi program Diploma Kejuruteraan Awam, tempat ketiga dimenangi oleh kumpulan KA44 iaitu Sharifah Nur Hayati binti Ngasmin, Muhammad Syazwan Hakimi bin Syarul Nizam, Muhammad Nur Alif bin Nur Azlan dan teknologis Dr. Nur Ain binti Idris. Best Project Award tempat kedua jatuh kepada kumpulan KA38 iaitu Farah Ayuni binti Rasli, Syahirah Izzati binti Bahri, Muhammad Hazim Mukri bin Muhammad Hafiz dan teknologis Dr. Madiha binti Mokhtar. Seterusnya, bagi anugerah Best of the Best, program Diploma Kejuruteraan Awam dimiliki oleh kumpulan KA42 iaitu Wan Nur Alia Syahira binti Wan Ahmad Zainuddin, Sofia Alisha binti Shazlan, Nur Atira Syahani binti Syahidin dan teknologis Dr. Nur Ain binti Idris.
Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha, Dr. Muhammad Faizal Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma, dan Yang Berusaha, Teknologis Dr. Nurhayati binti Ngandiman atas kesudian menyempurnakan upacara penganugerahan yang gilang gemilang itu tadi. Bagi melancarkan lagi atur cara majlis, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma, Universiti Tun Hussein On Malaysia, serta Yang Berusaha Teknologis Dr. Nurhayati binti Ngandiman untuk terus kekal berada di atas pentas bagi menyempurnakan sesi penyampaian cenderahati kepada Yang Berusaha Dekan Pusat Pengajian Diploma. Seterusnya, majlis dengan penuh takzim menjemput Yang Berusaha Teknologis Dr. Nurhayati binti Ngandiman untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma. Dengan berakhirnya penyampaian cenderahati itu sebentar tadi, maka sempurnalah sudah keseluruhan majlis penganugerahan Diploma Project Exhibition DPEX 2026 pada hari tahun ini. Sebelum majlis melabuhkan tirai, diminta semua hadirin untuk berdiri bagi nyanyian lagu gemilang UTHM. kita meneroka. Hadirin diminta untuk terus berdiri di bahagian tengah dewan bagi sesi bergambar. Jangan teruskan lah. Stop dulu. Okay. Bukan, oh sorry lah. Tak, aku cakap okey kat diri aku. Dia ambil gambar. Hadirin diminta untuk memenuhi ruangan tengah dewan bagi sesi bergambar. Arman, tolong senyap. Nampak? Aku tak. Kita dengar lagu, nyanyi lagu baru boleh dengar suara dia.
Azam dah blur. Okay, you yang. Okay, tunggu dalam kat dalam tau awak. Dengar. Kau baca ni lah. Kau baca mengumumkan peranan Aku keluar. nak baca mengumumkan peranan keluar. Okey. Ya. Okey lah. Oh, aku tadi baca juga. Kan? Wabila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum Okay, warahmatullahi okay tu. Kau wabarakatuh. tahu, kau dah boleh repeat after me. Tahu aku dah lama convert lah sebenarnya. I'm not admitting it. Dah. Okay, dah. Hadirin yang dihormati, dengan lembaran memori indah dan kejayaan yang tercipta hari ini, maka kita telah pun tiba ke penghujungnya. Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang Karnival Inovasi DPEX 2026. Kenapa dong keluar? Cakap, cakap. Minta semua pelajar untuk kekal berada di dalam dewan. Cakaplah ya Allah. Mengumumkan peranan keluar kan? Cepat. Mengumumkan perarakan keluar yang berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Ismail, Dekan Pusat Pengajian Diploma beserta Div-Div Kehormat. Dia last minute. Orang dah berdiri tepi lah. Kami selaku pengacara majlis menyusun 10 jari jika berlakunya kekurangan sepanjang pengendalian program. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pun tak rakam. Dia lupa nak suruh. Para pelajar boleh diminta untuk scan attendance di hadapan. Para pelajar diminta untuk scan QR code di layar hadapan. Diminta para pelajar untuk mencepatkan pergerakan.